Jom part 2 kita pasang exhaust dan seat Umar Racing. Okey guys, bersama dengan saya Cikgu Projek Reset. Hari ni kita nak pasang dua benda. Jom kita tengok. Ni kita ada exhaust dan juga seat daripada Umar Racing. Kita try pasang. Jom. Okey guys, apa yang aku suka pasal seat Umar Racing ni kan, dekat bahagian sini daripada R&D tau, depa potong. Kalau seat biasa, kalau kita beli apa-apa brand pun kan, kat bahagian sini untuk reset kita kena custom, kena potong sendiri dengan pisau. Alright, jom kita pasang. Nak pasang seat ni tak susah. Korang-korang apa kena makan vitamin C 2 kali sehari. Bukan apa lagi dah larat nak bulas panah. Siapa yang susah? Mereka dan keluarga mereka. Adah syia. Hasil dia memang menginzal. Terus nampak sukan motor aku. Next, saya tukar exhaust lama, kita masuk BP Umar Racing 32 mm. Kalau nak tukar exhaust, apa kena ambil SPM ekonomi rumah tangga. Bukan apa, lenti senang nak dapat. Exhaust ni beli murah je. Adah siap bukan. Dah siap pasang auto sensor, boleh pasang. Dengan teknologi video, akhirnya siap pasang. Okey, ini hasil dah. Exhaust BP daripada Umar Racing. Bunyi dia kalau tanya aku, dia bunyi dia bassy. Siapa yang minat exhaust bunyi bassy tapi tak perang, inilah dia Umar Racing. Kuat sikit daripada exhaust BP lain, tapi power ada untuk 32 mm. Hari ni aku pakai tongkar 35, lagi senyap benda ni lah. Ini dia punya bassy sikit lah. Alright, kita rem dia sikit. Umar Racing BP 32 mm. Follow, like, share dan subscribe channel Reset untuk video yang seterusnya.